Saya Luqman Hakimi dari Rohaizat 7240223. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. InsyaAllah pada hari ini saya ingin membentangkan kertas kerja berkenaan pemahaman dan penghayatan metodologi dakwah para rasul dalam kalangan pelajar IPT. Iaitu kerja ini membincangkan sejauh mana pelajar institusi pengajian tinggi ini memahami, menghayati dan mengamalkan pendekatan dakwah yang dicontohi oleh para rasul. Jadi kita sama-sama saksikan. Kajian ini juga mempunyai 4 objektif utama. Yang pertama, mengukur tahap kefahaman pelajar IPT tentang konsep metodologi dakwah. Yang kedua, menilai sikap pelajar terhadap pendekatan dakwah para rasul. Yang ketiga, melihat sejauh mana pelajar mengamalkan pendekatan tersebut dalam kehidupan seharian. Yang keempat, mengenal pasti cabaran yang menghalang penglibatan pelajar dalam aktiviti dakwah. Kita saksikan seterusnya. Kajian ini juga menggunakan kaedah tinjauan kuantitatif melalui soal selidik. Seramai 134 orang pelajar IPT yang terlibat sebagai responden kami. Soal selidik ini dibahagi kepada 4 bahagian, iaitu latar belakang, kemudian metodologi pengetahuan tentang metodologi dakwah, sikap terhadap para rasul dan serta amalan dan cabaran dakwah. Skala Likert 5 mata digunakan bagi menilai tahap persetujuan responden. Kemudian kita akan teruskan kepada hasil kajian. Saya Ahmad Lutfi bin Amin Jeffrey 7240218. Dapatan kajian menunjukkan tahap pemahaman pelajar adalah sederhana hingga tinggi. Majoriti pelajar sedar bahawa setiap rasul mempunyai pendekatan dakwah yang berbeza dan berteraskan wahyu. Lebih 90% responden mengagumi kesabaran para rasul dan bersetuju bahawa dakwah perlu dilakukan dengan hikmah dan kasih sayang, bukan paksaan. Dari segi amalan, kebanyakan pelajar menyatakan mereka cuba berdakwah kepada rakan secara berhemah dan sabar. Namun, hanya sekitar 79% yang bersedia terlibat secara aktif dalam program dakwah kampus. Antara cabaran dakwahnya, kita lihat seterusnya. Antara cabaran utama yang dikenal pasti ialah kekangan masa, kurangnya pendedahan tentang metodologi dakwah para rasul serta gangguan media sosial. Sebahagian pelajar juga berasa segan untuk menegur rakan sebaya. Walau bagaimanapun, majoriti responden bersetuju bahawa institusi pengajian tinggi perlu menjadikan lebih banyak program dakwah yang menarik dan berkonsepkan pendekatan rasul. Hasil kajian membuktikan bahawa pelajar IPT mempunyai sikap yang sangat positif terhadap dakwah. Namun, terdapat jurang antara niat dan penglibatan sebenar. Oleh itu, peranan institusi amat penting dalam menyediakan platform dakwah yang sesuai dengan jiwa pelajar, sama ada secara fizikal atau melalui media digital. Sebagai kesimpulannya, metodologi dakwah para rasul kekal relevan sepanjang zaman. Pendekatan yang berhikmah, sabar dan penuh kasih sayang bukan sahaja berkesan dalam dakwah, malah membentuk peribadi Muslim yang seimbang. Diharapkan kajian ini dapat menjadi rujukan kepada pihak institusi dan pelajar dalam memperkasa dakwah kampus berteraskan sunnah para rasul. Sekian daripada kami, metodologi dakwah para rasul. Assalamualaikum.